Seluar aku punggung koyok. Kok sebab Menegur orang lain secara terang-terangan. kita boleh tegur orang, tapi tegur kita tu pada pandangan aku lah tidaklah sampai menjatuhkan maruah orang tu, menjatuhkan air muka dia, meletakkan dia dalam satu keadaan yang tidak selesa. Boleh tegur, tak ada masalah pun. Benda hak tak molek kita tegur supaya dia jadi molek lah. Orang pergi berlari telanjang tengah jalan buat video, mau tegur lah. Yelah. Kan, takkan mu nak biar saja. Kok mu berhari kau tengok Allah Alam duk cokoh tinggung situ. Duk tinggung sedaknya berlari tengah jalan. Kena pula puang pula kalau lelaki berlari tengah jalan dia tak tengok juga. Jahat kat puang ni. Lelaki baik-baik. Kalau ada gitu dia telefon polis, suruh polis mari ambil. Jadi Yelah tu. Bahagian dia. mu nak tegur tu mu nak dapat kebaikan sebenarnya. Kita menegur sesuatu yang buruk itu supaya jadi baik dan mendapat kebaikan, manfaat dia dapat kebaikan lah pada orang hok buat tu supaya tak buat lagi benda hok tongong tu. Tolong. Dan orang yang menegur tu dapat manfaat yang sama, kebaikan yang sama. Tapi kalau mu niatmu tegur orang semata-mata dan hanya senya kerana mu nak dapatkan glamour, mu nak suruh orang pandang mu nak suruh orang kata oh bagusnya dia, tu tak betul. Tu maknanya hati mu ni ada masalah, nampak molek tapi kepala otak tak pakar, hati tak pakar, busuk perut orang panggil. Tak boleh lagi tu. Jadi nak tegur orang ni, dia ada adab dia dan adat kita. Kita beradab dengan orang dan kita ada adat kita sendiri. Nak tegur orang tua, nak tegur budak-budak. So ada cara dia, ada tomaninah dia. Kalau mu main haruk je, dia jadi tak betul lah. Maknanya ada something wrong dengan niatmu situ. Kalau katalah mu nak tegur aku, seluar aku punggung koyok. Kok sebab Benda sebab. no, spend up so. Nampak sebab situ. Jadi mu tak boleh lah kau bangun diri atas meja. Luar koyok tu. Luar mu berlubang punggung. Tak mu sebut nama tu. Pak Abu. Punya seluar tu nampak spenda punggung berlubang. So cara yang paling baik. Macam orang lelaki biasa zip dah ingat nak tutup. Keluar rumah benda lain tutup belaka. Zip sebab buka. Naik motor ekong biasa. Kena subuh nak pergi kerja lepas subuh. Biasa berangin je. Mari serius sekali-sekala. Jadi orang lelaki